Okay. So sekarang Faris telah pergi meninggalkan saya. So sekarang ni kita akan melukis booth di belakang saya. Jadi mari kita lihat bagaimanakah kejadiannya. Hai, Assalamualaikum semua. Hampa jangan, dah. Weh, stay with me. Ini saya. Hidayat Nordin. Bukan mana-mana mak saya yang lain. This is me. New hair. Sorry, tercakap Singlish pula. Saya dah biasa lah cakap Singlish bila rambut macam ni. So, hampa pasang sebelum ni rambut saya lain. Hari ni dia dah lain dah. Tapi rambut ni takkan kekal lama pun, jangan risau. Dia paling lama pun sebulan je. Sebab bulan depan saya konvo. Jadi hari ni apa kita punya aktiviti? Hari ni kita akan pergi ke Perlis untuk mencari idea. Idea apa? Idea seni lah. Sekarang saya tengah tunggu kawan saya ni, Faris Hanafi. Daripada pukul 9 ni. Sekarang pukul 11 dah. Jadi jom kita tengok video ini. Faris baru sampai. Aku panas betul lah. Tu dah hantar baru Faris. Inilah Faris dia, orang dia. Dengan kepala awinya di hadapan. Fairing Awi. Ini tak mau review ke ni Faris? Ada. Oh. So hari ni kita berada di kedai. Dia tak nak lama pun ni. Sekarang kita tengah breakfast sebelum kita tembak ke Perlis. Kita makan roti canai. So lagi kita akan pergi ke mana ni? Kita akan pergi ke Kampung Y. Kampung Y. W-A-I ke W-H-Y? W-A-I. Kampung Y. Nak yang padang yang luas. Ada. Yang tempat hang tangkap ramah itu smart ke? Pernah bawa pergi tu? Itu tepi jalan kan apa? Kan? Tempat tu orang tak tahu lah. Orang tak tahu. Tahu. Betul ke hampa tak tahu? Siapa yang tahu tolong komen sat nanti nah. Terima kasih. Ada orang kata perfume sedap tapi bau macam dengan ketiak. Itu antara jenis bau-bau perfume juga. Animalic. Apa tu? Animalic ni dia term notes untuk perfume lah. Animalic ni bau dia bau-bau yang seakan macam kandang lembu, kandang kambing, kandang ular. Ada orang suka pakai benda tu tu. Biasanya bau yang bau macam tu kan, bau tak tengok notes kan, perfume yang niche kan. Perfume niche ni dia memang suka keluarkan bau yang pelik-pelik. Contoh bau metalik, bau macam besi. Ada juga perfume tu. Bila hang dah sampai kat tahap aku, bila kita pakai perfume biasa ni, kita dah biasa sangat. Kita dah sampai tahap aku nak unik. Aku tak nak sama orang lain. Dua notes oud dengan leather ni memang notes yang paling terkuat dalam perfume saya. Kalau kita sebut citrus kan, macam YSL banyak dia ada citrus. Bila citrus ni dia akan bau lembut sikit. Kelemahan citrus ni dia bau dia kadang-kadang tak tahan lama. Tu bau yang kalau hang spray confirm akan tahan lama. Oud, woody, leather, vanilla pun antara notes yang tahan lama. Sebab sebelum ni aku tak pernah bau jisah ni. So bila orang describe bau dia seakan-akan Dior Sauvage, so aku cakap aku pernah bau Dior Sauvage and aku suka. Dari situ aku cakap confirm aku boleh suka dengan perfume ni. Hint yang sama. Hint dia ada DNA yang sama. Orang yang review perfume ni, kadang-kadang mereka review perfume dia bercakap bau macam seakan-akan duduk kat tepi laut. Macam mana aku nak describe bau kat tepi laut ni? Kan? Aku rasa better mereka cakap bau perfume ni seakan-akan perfume apa yang popular. So kadang-kadang habak duduk tepi laut. Kadang-kadang aku pernah duduk tepi laut, bau bangkai bewok. Bau tek kucing. Ya, kadang-kadang bau lumut, bau lumpur. Tak tahu bau lup ni macam mana. Describe perfume fresh ni, dia cakap bau dia seakan-akan perfume CK je. Perfume dia maksudnya mass pleasing lah. So okay I like it, beli lah. Senang sikit. Ni dia cakap bau seakan-akan kita tengah duduk kat tepi pantai atas batu. Good situation lah. Tak, masalah detail tu. Atas batu, ambil angin tiup dekat dia punya rambut dia. Aku panas betul bang. Faris bawa aku pergi mana ni Faris?
Okey, sekarang kita telah tiba di kampung apa Faris? Why? Kampung Y. So kampung Y ni terletak di Perlis. Pokok-pokok dia kat sini yang mahal tu. So dekat sini dia ada empangan, bukan empangan ke sini? Nope. Tak, dia bukan empangan. Bukan empangan tu. Belakang ni aku Bukan ni yang Allah. Dia main daripada mana? green tea. Salah. Betul? Air water air. Uish. Air mata air. Melukis bot-bot tu sikit. Oh, okey. Ha. Okey. Kau nak ambil dia lah daripada sini. Sini teduh lah. Duduk bawah tu pun okey. Kau dia tak nak. Boleh sahaja. So sekarang kita telah tiba di Kampung Y. Kampung Y ni dekat mana Faris? Perlis Indra Kayangan. Perlis Indah Kayangan. Tadi cukup susah lah kalau kita search Zip. pakai Waze agak susah lah. Zip lah duduk tak? Sebab tadi dia bawa kita pergi ke kubur Cina. Perkuburan Cina. Perkuburan Cina, ya. Panas sikit. Tadi saya dah risau dah. Ingatkan Faris nak bawa saya pergi tempat yang bukan. Nasib baik. Nasib baik okey. So hari ni kita akan buat apa Faris? Ada dekat belakang. Oh, dekat. Okey. So hari ni kita akan buat shooting sikit lah. Okey. Kita akan ada live sketching sikit. Apa tu? Melukis. Oh, melukis. Ya. Sambil menikmati pemandangan kat sini. Okey. Sebut bahasa kampung sikit, saya tak nak faham. Oh ya. So sekarang ni pukul berapa sekarang ni? Tak hati baca ke? Jam yang ditunjukkan daripada kasut RM135 saya. 1.10 minit. 1:10 minit. Pukul 1 kecerahan yang macam ni. Sini pula. Awak boleh sejuk sangat. Tak tahu, tapi dia rasa dia dah kuih-kuih panas dah ni. Oh ya. Saya masih rasa sejuk lagi. Oh ya. Ingat kalau nak main kat Perlis, at least pakai baju nipis lah. Ya. Okay. Ni baju pantai punya. Ya. Okay. So sekarang Faris telah pergi meninggalkan saya. So sekarang ni kita akan melukis bot di belakang saya. Jadi mari kita lihat bagaimanakah kejadiannya. So inilah buku yang saya akan gunakan. Buku baru sahaja beli. Jadi perkara pertama yang kalau kita nak melukis, kita kena dapatkan dia punya horizontal line. Horizontal line ni apa tuan-tuan? Mai sini saya ajak Ustaz. Horizontal line ni adalah line tengah yang mana menunjukkan di manakah pusat dia. Pusat landscape tu di mana. Jadi horizontal line ni penting sebab apa? Okey, ini contoh horizontal line Jadi horizontal line ni boleh menentukan perspektif. Satu, dia menentukan perspektif. Contoh, kalau ini adalah titik hujung dia, jadi hujung dia adalah kecil dan dia akan jadi besar, nampak? So automatic dia boleh nampak ruang kat sini. So ruang ni adalah ruang yang paling besar dan ruang di belakang adalah ruang yang paling kecil. Okey, yang ini horizontal line ni sangat penting sebelum kita mulakan lukisan. Okey. Alhamdulillah kita dah settle melukis.
Sebab apa? Kita melukis sketches ni, kita nak menangkap intipati benda yang kita nak melukis je. Bukannya kita nak melukis semua benda. Contoh, saya nak lukis boat tu dengan payung-payung tu je. Nampak gelak? So bila saya dah lukis tu, dah lah. Kalau hampa tengok lukisan kat saya kat sini, boat, settle. Payung, settle. So daripada lukisan ni akan kita transform balik nanti ke painting. So nanti hampa akan nampak akan ada painting lah selepas ni. Painting berdasarkan kawasan ni. Jadi thank you for watching. This is the artwork for today. And kita berjumpa lagi di lain kali. Sekarang kita akan flykan drone saya dengan menggunakan telefon. Are you ready, Dek Riz? Nope. Let's go. Flying. Kita ke depan.